Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 6 Hayat ada TV. TV ini hanya TV biasa, Smart TV. Sebelah TV ini ada plug, tetapi plug ini rosak. Jadi, kalau cikgu nak menggunakan TV ini, boleh. Cikgu kena membawa plug sendiri dan sambungkan kepada plug sana. Kepada plug sini. Dan cikgu perlu membawa wayar ini dan sambung kepada laptop cikgu. Uji wayarnya. HDMI. HDMI. Okey. Sambungkan TV ke laptop cikgu. Terusnya, cikgu perlulah membawa bateri ini. Kerana TV ini telah disediakan di dalam kelas. Tetapi cikgu kena bawa bateri. Sebab apa? Kalau kami tinggalkan bateri ini lama-lama di dalam remote, dia akan rosak. Seterusnya, mari kita lihat dalam remote ini. Di remote ini ada bateri. Mari kita tengok ia saiz apa cikgu perlu bawa. Cikgu kena bawa bateri yang 3A ini. Kena bawa 2 batang. Biji. Kena bawa bateri 2 biji. Untuk memainkan dan membuka remote ini. TV kelas 6 Hayat ni elok. Tapi cikgu kena bawa wayar, plug sendiri dan bateri remote untuk menggunakan TV ini. Sekian, terima kasih.